Sekarang baru pukul 12 PM and sis tak tahu dah nak buat apa. Airport dia macam mall, macam-macam ada. Sis beli kat ni sebab tak tahu dah nak makan apa. Tempat lain semua penuh. Lepas tu sis solat tepi kita ni sebab surau pun agak jauh dekat international. Sis cari area yang agak terpencil dekat dengan toilet and tak ramai orang untuk solat. Maghrib pula masa ni pukul 4 petang. Ada hotel berdekatan tempat sis solat tu tapi tak ada bajet lah. Okey, sis dah check in akhirnya. Sis suka sangat boarding pass JAL ni, mak-mak pasport je. Lepas masuk dalam tu, banyak gila tau sebenarnya kedai makan and kedai souvenir dekat dalam tempat departure. In-flight entertainment JAL tak ada subtitle, so pandai-pandai lah korang. Flight domestik yang sis naik ni besar betul macam flight international. So sis pergi melawat toilet kejap. Toilet JAL ni quite spacious compared to flight brand lain. Senang lah nak tukar baju dalam ni, tak adalah terlanggar toilet bowl tu. Sesudah sis sampai di Tokyo, ada staf pegang buat tulis Kuala Lumpur. Transit sis masa ni tak lama sangat, dalam sejam gitu, and kena tukar ke Terminal 3. Masa ni suhu is 7 degree Celsius and sis rasa panas weh. Sis pula dah terbiasa suhu negatif-negatif ni, sekali sampai Tokyo rasa panas. Suhu paling rendah masa kat Hokkaido tu sis pernah rasa negatif 15 macam tu. Wah, malam ni ramai betul orang. Masa menunggu departure ni dah nampak ramai Malaysia dah. Yeay weh, sis dapat seat sebelah tingkap. Perasan tak? Tingkap dia bersih betul, tak ada calar balak berhampuk pun. Flight yang sis naik ni, in-flight entertainment dia sensitif betul, tak macam flight-flight yang sis naik sebelum ni. Lepas tu sis tertidur kejap and bangun-bangun je dapat midnight snack, tuna sandwich and juga kacang. Onigiri tu sis beli tadi dekat 7E masa departure. 2 jam sebelum mendarat di KL tu sis dapat breakfast. Lapar gila weh, seharian tak makan benda yang proper, cuma makan onigiri je. Sedap tau, nasi dengan ikan dori masak oyster sauce kot, and ada taste of black pepper sikit. Dessert dia coklat muffin, buah and yogurt. Sampai je dekat KLIA, flight blackout kot rasanya ni. Steward masa ni ada announce, don't be alarm lah macam tu. Tapi dah ada baby melalak dah siap-siap. Kepada semua pelawat, kami mengucapkan selamat datang ke Malaysia, dan kepada warga negara, selamat pulang ke tanah air. Boleh jadi stewardess tak? Masa nak pick up luggage tu, tengok-tengok dah ada staff tolong susunkan luggage elok-elok. Lama sangat agaknya sis duduk kat dalam tadi. Wah, Malaysia is so hot ya, sis kena tahan.